Okay, hai, Assalamualaikum guys. Selamat datang ke channel Rezeki Padu. Okay, untuk video kali ni aku agak serius sikit sebab aku ada jumpa satu pok yang betul-betul rare lah kan. Betul-betul menyeramkan. Okay, tapi sebelum tu apa, jangan lupa subscribe, like, comment dan share. Let's go, check it out. Okay guys, sebelum ni pok tu dulu kami tak pernah masuk lah dan tak pernah terokok pun sebenarnya lautan kebun royan yang aku ni. Jadi baru-baru ni kami cuba nak terokok kan. Kami cuba clearkan area-area situ. Jadi kami jumpa betul-betul rare kan, meremang kau kita tengok kan. Okay, jadi jom kita pergi tengok pok tu. Let's go. Okay kan, dulu kat area sini banyak pokok buluh lah. Jadi kita nak masuk pun agak leceh lah. Dia macam bukan buluh kat sini. Dia buluh tu dia melintang-lintang macam tu. Dia tutup macam tu lah. Tadi kita pun malah nak pergi buka kan. Tapi Alhamdulillah ya aku cuba try potong-potong apa semua. Jadi Alhamdulillah dah jadi lorong. Kalau camping boleh lah nak turun ke sini kan. Tapi kan kita tengok lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tu dah tupuk dah kan. Betul-betul rare. Kau tengok lah dari sini. Sini posih lah. Okay, kau tengok. Posih lah. Okay, dari sini batu saja. Okay, kita boleh tengok lah batu saja. Tu dah. Sana semua. Sini macam tak apa ni kan. Tapi sini batu elok lah. Kau tengok lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Tapuk kaki kan. Tapuk kaki rare. Okay. Ni kalau cari cana ni ada insyaAllah kan. Kita tengok. Sana ada lagi lah tu. Luar ada lagi. Kat sini nampak lain macam lah. Kita tengok. Memang lain macam sobat. Lain macam. Jadi kat sini kalau kita buat macam painting sikit, kita buat korek kat area sini, insyaAllah boleh jadi kolam lah. Ni insyaAllah kita akan grade ni. Ayak pun mengalir elok lah. Sat sini. Ayak ada pun ayak bukit ni. Mantap Pak Bu. Okay, kalau kita tengok daripada sini, dia agak berkelebuk sikit lah. Okay, kita boleh tengok ni pokok buluh lah. Pokok ni dia patah, satu wakak dah patah. Jadi jatuh melintang. Wow. Jenis ni yang suka bawa luruh Bodria ni. Kau kan. Okay, ayak ada kat kawasan sungai ayah aku ni, dia tak terlalu dalam lah. Dia cuma macam ni lah, cetek-cetek tapi ayak dah jalan. Kalau korek ni, itik ejah ni jadi kolam. Memang jadi kolam lah. Okay, best ayak dah. Cakap nak mandi apa tu kau, okay lah. Tu buah manggis apa dah. Dah ni okay, insyaAllah nanti kita akan buat kawasan ni jadi kolam lah. Okay, kita mungkin akan tahan kat area sini dengan gundi, dengan pasiak. Kita ambil gundi tu, kita isi pasiak. Jadi kita hadang, kita biar ayak masuk. Jadi kita akan korek air pasiak ni. Kita korek, kita buang biar ayak satu main. Kita tengok macam mana. Nanti kalau kita dah camping kat sini ke, kita boleh main mandi kat sini lah. Nak ambil uduk ke malam-malam kan. Tak jauh lah dari sini. Okay, tapi tempat ni cantik dia macam. Cuba tengok daripada batu-batu besar ni. Yang bersih dah. Memang sesuai lah pok dah. Kalau buat kolam kan. Lepas tu hampa duduk atas batu ni, hampa lepok-lepok kat sini kan. Sambil-sambil makan benda ayak lah. Makut best lah. Okay. Dia mantap. Okay, jadi kita main lepok dekat pondok kita, bangsai kita ni. Boleh tengok progress daripada kita mengemas hari tu.
Setiap cerah hari tu alhamdulillah kita boleh nampak lah, tengok. Pokok-pokok semua dah rendah-rendah, jadi mudahlah kita nak kutip buah-buah durian, buah manggis. Dulu ada pokok langsat, tapi pokok langsat tu mati sebab kena panas kilat. Jadi memang kita tebang tu ya, pokok tu. Kalau tinggal manggis, durian, yang tu je geng. Ni pokok muda depan ni dah mula ada buah, pokok durian dah. Masa kita tengok dah mula ada buah, okay? Tapi tak luruh dia. Ni pokok ni cidak dia tak apa nak jadi, dia nak mati lah. Lepas tu aku dah buang dah akar-akar keliling dah tu. Jadi boleh tengok tu. Nampak? Buah dah keluar. Tapi aku dah buat baja pokok ni. Okay. Kita tengok. Tak ada lagi lah, geng. Cik-cik, mau cik-cik. Mantap. Di dalam gerimis penuh rahmat, dia tersentuh lawan muka. Allah. Dia dan arah bersisi buta angankan. Okay, jadi itu saja video aku untuk kali ni. Kepada hangpa semua yang lupa subscribe, like, komen dan share. Okay, jumpa lagi pada video akan datang. Mantap Pak Abu.